Bacaan darah boleh berubah mengikut umur. Badan kita tidak statik. Ia sentiasa menyesuaikan diri sepanjang kehidupan. Sebagai contoh, bayi biasanya mempunyai bacaan hemoglobin yang lebih tinggi. Ini kerana semasa dalam kandungan, badan mereka perlu menyesuaikan diri dengan bekalan oksigen yang berbeza. Apabila membesar, bacaan itu akan berubah secara semula jadi. Semasa remaja pula, badan sedang melalui fasa pertumbuhan yang pesat. Perubahan hormon dan keperluan nutrien boleh mempengaruhi bacaan darah. Apabila meningkat usia, sumsum tulang juga mungkin menjadi sedikit kurang aktif berbanding ketika muda. Jadi sedikit perubahan dalam bacaan darah selalunya bukan sesuatu yang luar biasa. Yang penting, keputusan ujian darah tidak dilihat secara berasingan. Ia perlu difahami bersama umur, keadaan kesihatan dan juga simptom seseorang. Jika ada keputusan yang membuat anda tertanya-tanya, perkara terbaik ialah berbincang dengan doktor anda. Bersama-sama, kita boleh memahami maksud sebenar bacaan tersebut dalam konteks kesihatan anda.